Assalamualaikum. Selamat berkenalan. Mulai hari ini, saya akan membantu Cikgu Zana mengajar. Seronok dapat bertemu dengan anda semua. Selamat berkenalan lagi sekali. Baiklah. Sementara menunggu Cikgu Zana datang, mari kita belajar dahulu dengan Cikgu. Okey? Jom kita tengok apa yang kamu nak belajar hari ini. Hari ini kamu akan belajar pada muka surat 134. Untuk hari ini, kamu akan belajar mengenai ayat penyata. Kita tengok, inilah muka surat dia. Muka surat 134. Mesti kamu dah buka kan muka surat ni. Apa kata? Jom kita teruskan. Bagi objektif pembelajaran hari ini, murid akan dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar dan rangkai kata. Maksudnya, hari ini kamu akan dapat membina ayat penyata berdasarkan gambar yang akan cikgu tunjukkan dan juga rangkai kata yang akan cikgu berikan. Okey, sebelum ni kamu dah belajar tentang ayat majmuk, bukan? Dan juga ayat perintah. Hari ni kita tambahlah lagi satu. Okey, kita tambah tentang ayat penyata. Jom kita teruskan. Baiklah, sekarang kita tengok pada gambar yang pertama. Cuba kamu perhatikan pada gambar ni. Okey? Kamu tengok. Okey? Dia bersama dengan ayahnya. Okey, ayahnya di mana ni? Mereka berada di halaman rumah. Tengok ni, rumah mereka. Mereka berada kat luar kawasan ni. Kita panggil dia halaman. Okey? Hari ni kita nak tulis ayat penyata berdasarkan frasa dan gambar. Frasa ni apa? Okey, frasa ni ialah sama ada perkataan tu ada satu atau dua, sebaris dan sebagainya. Dia tak ada subjek atau predikat macam kita dah belajar hari tu. Okey? Frasa ni dia memberi, dia merupakan satu sama ada dia perkataan ataupun dia ada dua perkataan, macam tu. Maksudnya perkataan-perkataan ni kamu akan gunakan dia sekejap lagi untuk membina ayat penyata. Kita tengok apa rangkai kata ataupun frasa yang diberikan pada kamu untuk kamu membina ayat hari ini. Okey, yang pertama, menanam pokok. Jadi di sini apabila kamu nak membina ayat, kamu kena kaitkan menanam anak pokok ni dengan gambar yang diberikan. Jadi tengok pada gambar ni mereka sedang menanam anak pokok. Jadi bagaimana kita nak bina ayat? Mungkin ayat kita boleh bina macam ni. Okey. Rizal dan ayahnya menanam anak pokok di halaman rumah. Jadi rangkai kata ataupun frasa yang ada dalam petak ni kamu kena gunakan untuk membina ayat. Okey? Kita tengok ni, menanam anak pokok. Kalau kita tengok di sini ada ni, menanam anak pokok. Jadi kita kena sesuaikan menanam anak pokok ni dengan gambar yang diberikan. Okey, sekejap lagi kita belajar lagi. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, untuk gambar seterusnya,
kamu boleh tengok. Okey, gambar dia sedang menyiram pokok. Okey. Di sini kita tengok frasanya menyiram dengan air hujan yang ditadah. Maksudnya kita nak bina ayat dengan menggunakan perkataan menyiram dan juga frasa yang ni. Okey, dengan air hujan yang ditadah. Maksudnya kalau dia belum menjadi ayat. Okey, jadi kita nak masukkan dia, nak jadikan dia ayat. Jadi pertama kita kena masukkan subjek. Subjek itu benda dalam cerita ni. Kamu tengok siapa yang nak menyiram. Okey, mungkin kita boleh bagi dia nama Siti, mungkin kita boleh beri dia nama Raihan. Okey, jadi kita kena sesuaikan. Kalau kamu tengok di sini dia memakai tudung. Okey, kalau dia memakai tudung menunjukkan dia mungkin seorang budak Melayu. Jadi nama yang diberikan kena sesuaikanlah dengan watak. Okey. Tak bolehlah kamu tengok ni nama dia orang nampak orang Melayu, kamu letak dia nama orang Cina. Jadi nanti akan menyebabkan kamu salah lah, ayat kamu tu tak logik. Okey. Jadi di sini kamu tengok di sini menyiram dengan air hujan yang ditadah. Okey, menyiram. Kita kena tengok di sini siapa yang menyiram. Okey, kita bagi nama watak dia Lina Ahmad. Tapi sebab ni adalah perempuan, jadi kita kena sesuaikan. Jadi kalau perempuan mungkin kita boleh ambil Ramlah, kita boleh ambil Azizah dan sebagainya. Okey, jadi kita akan lengkapkan. Okey, menyiram tu menyiram apa? Belum lengkap. Jadi kita tengok di sini dia menyiram pokok. Okey. Tengok cadangan ayat cikgu. Okey. Kakak menyiram pokok dengan air hujan yang ditadah. Okey, jadi kita lengkapkan dia. Ni tak lengkap, dia tak jadi ayat lagi. Jadi kita lengkapkan, kita masukkan kakak. Okey. Jadi kita penuhkanlah dengan beberapa perkataan yang sesuai untuk dijadikan ayat. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, bagi gambar yang ini, kamu tengok gambar yang ini. Ini pokok yang tadi yang dah dibaca oleh bapa dia tu. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey, ada frasa pokok, ada frasa dibaca, hidup subur. Okey. Dibaca. Cuba kamu tengok dibaca. Dibaca ni apa? Okey. Kalau ikutnya dibaca ni ialah penggalak tumbuhan, di mana kita masukkan baca dia, tumbuhan tu akan mendapat zat-zat dia. Okey, jadi dia akan jadi lebih besar, lebih subur. Okey. Nanti pokok tu akan mendapat lebih banyak hasilnya. Okey, jadi bagaimana kita nak bina ayat? Tadi kita cerita pasal kakak, sebab ada gambar kakak, kita nak cerita pasal kakak yang menyiram. Sekarang kita tengok ni, apa yang berkaitan pokok ni? Pokok ni? Ni pokok ni. Apa? Dibaca hidup subur. Jadi kita kena lengkapkanlah apa? Pokok apa? Okey? Dibaca. Jadi dekat kawasan sini yang kosong ni kita kena lengkapkan dia. Okey, kalau kita sebut sahaja pokok dibaca hidup subur tu, dia jadi tak lengkap lagi, belum jadi ayat. Okey. Jadi bagaimana? Cuba kita tengok punya cadangan jawapan cikgu. Okey. Pokok, yang ni pokok yang dibaca oleh ayah hidup subur. Kita boleh tambah di sini. Nak tambah oleh ayah boleh, nak tambah oleh abang boleh, nak tambah oleh kakak boleh. Jadi yang dibaca sebab tak ada gambar. Kalau dekat sini ada gambar ayah, kita letak ayah. Kalau ada gambar kakak, kita letak kakak. Tapi bila tak ada ni, kita bebas nak letak dibaca oleh ayah ke, kakak ke, abang ke dan sebagainya pun boleh. Okey. Baik, jadi bila kita menulis ayat balik, ayat penyata ni,
Okey, kamu kena tengok di sini. Okey, bila permulaan ayat yang cikgu ajar sebelum ni, kalau permulaan ayat, kita kenalah tulis dia dengan huruf besar. Okey, dan selepas tu diakhiri dengan titik. Ni mesti ada titik lah bila dah habis ayat. Kan hari tu kita dah belajar tentang titik, kita belajar tentang tanda seruan, kan? Jadi harap kamu masih ingatlah pelajaran kita yang lepas. Okey, kita sambung ya. Baiklah. Okey, bagi yang ini, okey, kita tengok seterusnya. Tadi kita dah belajar tentang ayat penyata. Okey, ada 3 gambar tadi. Sekarang boleh tak kalau cikgu nak uji awak? Okey, cikgu nak uji, adakah kamu masih faham? Okey, ingat balik apa yang cikgu dah ajar mengenai ayat penyata. Okey, ayat penyata iaitu ayat yang menyatakan sesuatu. Dia menceritakan tentang sesuatu. Itu dia ayat penyata. Okey, kalau tadi kita dah cerita pasal pokok, kan, pasal pokok yang dibaja, dia cerita pasal ayah dan Rizal yang tanam pokok. Okey, itu adalah ayat penyata. Dan lagi satu sebelum cikgu teruskan, okey, cikgu nak terangkan yang ayat penyata ni dia ada tanda baca titik di belakang. Itu salah satu kita nak kenal ayat penyata. Baiklah, kita tengok apa soalan dia yang cikgu nak tanya awak. Kita tengok yang pertama, A. Okey, ayat dia. Wah, besarnya pokok ini. Okey, wah, besarnya pokok ini. Masih ingat tak ini? Contoh ayat apa? Ada yang sebut tu. Tapi tunggu tau, kita tak bagi jawapan lagi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sekarang B. Okey, kamu tengok ayat dia. Ayah dan Rizal menanam pokok. Ayah dan Rizal menanam pokok. Okey, kalau kamu tengok, okey, antara dua ayat ni, yang ni ada apa ni? Masih ingat lagi pelajaran yang lepas? Ini adalah kata seru dan ini adalah tanda seru. Betul. Okey, dan kalau ada ayat ada kata seru dan tanda seru, ini adalah ayat seruan. Okey, yang kita nak cari hari ni ayat apa? Ayat penyata. Okey, jadi dah tentu dah lah yang pertama ni. Tereng, salah. Okay, ini bukan ayat penyata. Okay, kita tengok yang kedua. Ayah dan Rizal menanam pokok. Cuba tengok tanda baca dia, titik di akhir ayat dia. Dan dia menerangkan ataupun menyatakan tentang sesuatu. Okay, jadi ini dah sudahlah tentu dia ayat penyata. Okey, kita teruskan lagi satu. Okey, manakah di antara berikut merupakan ayat penyata? Okey, yang pertama. Okey, A. Kakak menyiram pokok. Adakah ini pernyataan? Kalau ayat penyata mesti pernyataan ataupun kita menyatakan tentang sesuatu. Adakah ini pernyataan? Fikir dulu ya. Kita tengok ayat kedua. Untuk bahagian B ataupun untuk ayat B ni, kakak menyiram pokok. Apa beza antara dua ni? Ini pun kakak menyiram pokok, ini pun kakak menyiram pokok. Tapi cara bacaan dia berbeza. Sebab ini kat belakang dia titik. Okey, ini kat belakang dia tanda soal. Okey, kamu boleh ikut cikgu baca. Kakak menyiram pokok. Okey, B. Kakak menyiram pokok. Ada beza tu. Okey, apa tu? Okey, yang A ni adalah pernyataan ataupun
jawapan kepada persoalan ataupun dia memberikan maklumat. Okey, jadi bertepatanlah dengan ayat penyata. Dia menyatakan tentang sesuatu. Apa yang dinyatakan di sini? Okey, dia nyatakan bahawa kakak menyiram pokok. Itulah dia ayat penyata. Okey. Dan yang kedua, kakak menyiram pokok. Ini bukanlah pernyataan. Okey. Kalau kita baca di sini, okey, ini maksudnya dia bertanya. Dia bukannya bagi pernyataan. Okey, dia bertanya. Kakak menyiram pokok. Maksudnya adakah kakak tu menyiram pokok? Okey, jadi dia bukanlah pernyataan ataupun bukanlah perkara yang dia beritahu orang. Dia tanya orang. Okey, walaupun tak ada kata tanya, tapi bila kita tengok di sini ada tanda tanya ni ataupun tanda soal ni, ini dah menunjukkan ayat apa? Okey, ayat tanya. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama betul, ini adalah ayat penyata. Dan yang kedua ini adalah salah, dan ini bukan ayat penyata kerana ini adalah ayat tanya. Okey, tengok tanda baca dia. Okey, berbeza. Okey, yang ketiga, kita tengok lagi. Baik, untuk yang ini kamu tengok yang A. Mari ikut cikgu baca lagi ya. Pokok itu subur. Okey. Tanda apa ni tadi? Tanda tanya ataupun tanda soal. Okey, kita tengok yang kedua. Ayah membaca pokok. Ayah membaca pokok. Dia bagi tahu tak? Dia pernyataan tak? Fikir dulu. Yang ni pernyataan atau pertanyaan? Yang ni pernyataan atau pertanyaan? Okey, kita tengok lagi satu. Ayah membaca pokok. Ayah membaca pokok. Itu cara bacaan dia. Kalau ayah membaca pokok, itu macam tanya. Okey, tapi kalau ayah membaca pokok, dia macam terkejut. Okey. Okey, yang ni luahan perasaan terkejut. Okey. Bukanlah dia tanya. Dia macam tanya juga tapi dia macam terkejut. Ini bezanya ayat seruan. Okey, ayat tanya dan ayat penyata. Okey, kamu boleh nampak perbezaan pada ketiga-tiganya. Kalau ayat tanya, akhir ayat dia ada tanda soal. Kalau ayat penyata, akhir ayat dia ada tanda titik. Dan kalau ayat tu adalah ayat seruan, dekat akhir ayat dia adalah tanda seru. Okey, harap kamu mesti betul-betul faham kan? Okey, kita semak jawapan. Okey, adakah A ayat penyata? Bukan. B, adakah B ayat penyata? Okey, B adalah ayat penyata. Baik, C, adakah C itu ayat penyata? Bukan, sebab C adalah ayat seruan. Pandai. Baiklah, kita sambung lagi. Okey, yang ini. Okey. Cuba kamu tengok gambar ni. Gambar dia buat apa tu? Okey, dia bawa kek. Okey, dia bawa kek. Okey, kita tengok. Okey, frasa yang diberi ialah menyambut hari lahir ke-7 tahun. Okey, jadi kita kena lengkapkan frasa ni. Jadi bila nak lengkapkan frasa ni, kita kena sesuaikan dengan gambar yang diberi. Cuba kamu tengok di sini. Ni gambar budak perempuan. Okey, kalau kita tengok sini, dia adalah budak perempuan Melayu ataupun Islam. Jadi kalau kita nak lengkapkan frasa ni dengan ayat, dengan perkataan lain, jadi kita kena masukkan nama yang sesuai, okey, yang sepadan dengan gambar. Okey, jadi kita kena masukkan nama, okey, seorang budak perempuan Melayu. Okey, kalau kita masuk nama Cina, tak betul lah.
Jadi kita buat ayat tu pun akan jadi salah. Sebabnya kita tak menganalisa gambar. Kena tengok gambar. Bila ada gambar diberi, kena tengok betul-betul. Okey, dan bila ada frasa yang diberikan, kena gunakan semua untuk bina ayat. Ayat penyata. Okey, ayat penyata ialah ayat untuk menyatakan sesuatu. Baik, kita tengok jawapannya. Okey, kalau jawapan di sini, kamu tengok sini tinggal kita nak masukkan sedikit sahaja lagi maklumat. Apa yang kurang tadi cikgu bagi tahu? Nama dia. Okey, kita akan masuk nama dia. Okey, nama budak perempuan. Okey, yang sepadan. Okey, jadi kita ambil nama Melayu sebab kita tengok pada perwatakan dia adalah budak Melayu. Jadi kita masukkan nama yang sesuai untuk dia, Lina. Itu pilihan nama cikgu. Tapi kalau kamu nak letak nama Siti, nak letak nama Aida, terpulang. Tak payah letak nama panjang-panjang, Siti Nur Kaisara binti Muhammad. Tak perlu. Sebab apa? Bila kita nak membina ayat ni, kita hanya ambil nama-nama yang mudah. Contoh macam Lina, macam Siti, supaya kamu tak salah mengeja. Okey? Jadi kuranglah kesalahan tata bahasa kamu. Okey? Jadi kuranglah, taklah banyak kesalahan. Nanti salah ayatnya betul tapi salah dekat nama sangat. Sebab nak letak nama yang panjang-panjang. Jadi bila latihan membina ayat ni, tak perlu letak nama yang panjang-panjang. Kita ambil nama yang pendek saja, yang ringkas dan yang senang kamu nak eja. Okey? Jangan susahkan diri. Okey, kita teruskan. Okey. Sekarang kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, cuba kamu tengok di sini. Okey, bila diberi gambar, kita kena tengoklah betul-betul gambar tu. Gambar siapa, pasal apa, kita kena teliti gambar tu. Okey. Kalau di sini kita tengok gambarnya, seorang lelaki ada bagi hadiah kepada anak dia. Sebab tadi kita dah tahu kan bahawa ni adalah hari lahir Lina yang kita beri nama tadi. Okey, jadi di sini kita andaikan ini adalah ayah dia. Okey, jadi ayah dia buat apa? Ayah dia memberi dia hadiah berupa seekor arnab. Okey, jadi kita dah dapat, bila kita dah dapat frasa yang sesuai, okey, jadi kita boleh mula bina ayat. Jadi kita dah dapat frasa ni tadi, ayah, hadiah, arnab. Okey, jadi ini belum lengkap sebab ini baru frasa. Okey, jadi kita tengok bagaimana kita nak lengkapkan dia. Tadi kita dah ada ayah, hadiah, arnab. Jadi tak lengkap lagi. Jadi kita kena letakkan beberapa perkataan, kita masukkan beberapa perkataan bagi melengkapkan frasa ni untuk dijadikan sebagai ayat. Okey, kalau di sini kita tengok, kita boleh masukkan ayah apa? Ayah buat apa ni? Ayah memberi. Okey, ayah memberi hadiah. Ni hadiah. Apa dia hadiah dia? Seekor arnab. Okey, seekor arnab. Apa? Kepada siapa ni? Kepada Lina. Jadi lengkaplah. Ini baru jadi ayat penyata. Okey, ayat penyata mesti mula huruf besar. Okey, akhir dia titik. Okey, dan ini merupakan pernyataan. Okey, kita tengok seterusnya. Dalam gambar ni, kalau kamu tengok, okey, kat buku teks kamu, okey, di mana ada gambar Lina ni tadi, dia sedang memberi lobak kepada arnab yang dia dapat. Okey, kalau di sini kita tengok arnab dia ada setia menanti di sebelah dia. Okey, dan di sini kita kena fikirkan apa frasa yang sesuai. Okey, Lina memberi apa? Lobak kepada arnabnya. Okey, kita tengok. Baik, untuk frasa dia memberi arnab apa? Lobak. Okey, memberi arnab lobak.
Baik, kita tengok ayat dia. Okey, siapa tadi nama dia? Okey, kita lengkapkan. Lina memberi Arnab. Kita tengok ni, memberi Arnab apa? Kalau lobak. Okey, dia punya penjodoh bilangan dia apa? Kalau pensel, sebatang. Kalau pen, sebatang. Kalau buku, sebuah buku. Okey, kalau bunga ni setangkai bunga kalau satu. Okey, tapi kalau lobak apa? Kita panggil apa? Sebatang. Okey, Lina memberi Arnab sebatang lobak. Kenapa panggil sebatang? Sebab lobak ni dia bentuk panjang macam silinder, macam pensel kan. Kita panggil dia sebatang. Samalah ni. Okey. Jadi penjodoh bilangan dia sebatang. Lina memberi Arnab sebatang lobak. Okey. Dah dapat? Baiklah, kita teruskan ya. Apa ni dia buat ni? Macam kolam renang je. Kolam renang ke ni? Bukan kan? Ni apa? Ni adalah apa? Besin. Okey, bekas. Kita boleh kata dia besin, kita boleh kata dia bekas. Okey, tapi ini bukanlah baldi. Dia cakap baldi pula. Sebab baldi ada tangkai. Ini tak ada tangkai. Sebab tu dari tadi cikgu ingatkan kamu, kalau ada gambar kita kena perhatikan betul-betul apa yang ada dalam gambar tu, maklumat, dan mesti kita kena beri maklumat yang tepat lah. Okey, kalau ini besin kita boleh terima, bekas air kita boleh terima. Tapi kalau kata ini baldi, nanti mungkin ayat kamu akan disalahkan lah. Sebab baldi ada tangkai, ada tempat pegang tu. Okey. Baik, kalau tengok di sini apa yang sesuai, apa? Lina buat apa ni? Membersihkan badan Arnab dia. Okey. Jadi kita dapat rangkai katanya di sini. Membersihkan. Kita guna badan Arnab dia tu guna apa? Guna sabun mandian. Guna sabun mandian boleh, shampoo boleh, air yang bersih boleh. Okey. Jadi sesuaikan. Okey. Baik, kita tengok ayat dia. Siapa tadi nama dia? Lina. Okey, Lina membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan apa sini? Arnabnya. Okey, dengan menggunakan sabun mandian. Dan apa? Takkan guna sabun saja kan, nanti tak bersih lah, mesti guna air sekali. Okey, bila nak buat ayat dalam bahasa Melayu ni kena ada logik. Logik tu kena betul lah, tak boleh benda tu mengarut. Okey, mana ada orang mandi pakai sabun je dia tak ada air, mesti kena ada air. Okey, jadi kita guna ayat ni. Okey, Lina selalu membersihkan Arnabnya dengan sabun mandian dan air bersih. Okey, jadi kita dah belajar sesuatu hari ni, iaitu membina ayat penyata. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini apa ni? Okey, kita teruskan dengan penyataan berikut. Kita tengok. Dah sampai masa untuk buat latihan. Okey. Tapi sebelum kamu buat latihan, kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu apa yang kamu dah belajar tadi. Okey, dengan cikgu. Okey, kita tengok video yang cikgu bagikan ni. Okey. Tengok video dulu ya.
macam mana dengan video tadi? Okey. Dah tengok balik apa yang kamu dah belajar. Okey. Sekarang kita tengok tentang bina ayat penyata dengan berpandukan gambar dan rangkai kata. Okey. Kita tengok latihan kita hari ini. Okey. Yang pertama. Tengok ni, Pak Cik ni buat apa? Di tengah potong rumput. Betul? Bukan. Ini dia tak panggil potong. Potong dia pegang, dia potong. Ini dia tak potong. Tapi perbuatannya ialah dia sedang menebas. Kata kerja yang sesuai ialah menebas. Okey, dan alat yang dia gunakan tu apa? Sabit. Okey. Ini nama dia sabit, bukan pisau. Cuba tengok matanya bengkok. Mata sabit ni bengkok. Dan perbuatan dia tengok sampai terpelanting semua semua rumput-rumput ni. Okey, dia bukanlah potong. Kalau potong dia pegang rumput tu, dia potong. Tapi dia tak pegang pun. Dia libas-libas je. Tu nama dia menebas. Menebas dengan menggunakan sabit. Okey, sekejap lagi kamu bina layar. Ya, cikgu dah ajar tadi. Jadi boleh kalau tak faham lagi nak minta bantuan, okey, boleh minta bantuan orang di rumah kamu. Okey, ayah ke kakak ke dan sebagainya. Baik, kita tengok pada gambar kedua. Apa ni? Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan, kalau tadi cikgu dah kata kalau perempuan tadi, budak perempuan tadi kita dah namakan dia Lina. Okey. Jadi yang ini lelaki dan berumur. Mungkin kita boleh panggil dia Pak apa? Pak Ahmad, Pak Abu, Pak Husin, Encik Sudin. Ikutlah. Okey, mana-mana saja. Tapi kita kena berikan dia watak nama dia, kena bagi nama. Okey. Contoh yang ni apa? Pak Abu menebas rumput dengan menggunakan sabit. Okey. Jadi itulah ayat dia. Okey, kalau yang ini nombor 2, kita tengok rangkai kata dia yang akan kamu gunakan. Mencangkul batas. Mencangkul ni perbuatan dia. Dia menggunakan cangkul nak buat batas. Ni batas ni. Batas ni apa? Tempat orang tanam pokok-pokok, tanam sayur tu. Yang tinggi macam kubur tu. Takut tak kubur? Tak payah takut. Kubur tu bukan ada apa-apa pun. Tempat tanam orang yang dah meninggal je. Sebab kita kebumikan dia. Okey. Janganlah takut pula sebab kubur. Okey. Cuma biasalah orang kata tanah macam kubur tu. Itulah dia orang timbus-timbus ni kebetulan sama je bentuk dia macam kubur. Tapi kubur pendek je. Yang ni panjang kalau nak buat batas. Okey. Jadi tengok di sini. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Untuk gambar seterusnya ni, dia memasukkan buat apa? Okey, masukkan benih dekat batas ni yang dia dah buat tadi. Yang batas tadi itulah yang kamu kata kubur tu. Bukan kubur, batas. Okey, kita tengok dia punya rangkai kata, iaitu menyemai benih. Okey, ke atas batas. Menyemai itu maksudnya dia masukkan benih-benih tu ke dalam lubang yang ada pada batas lah. Jadi kamu boleh buat ayat ni. Okey, yang keempat. Okey, yang ni dia buat apa? Letakkan baja. Okey, membaja. Kita panggil membaja. Dia letakkan baja keliling pokok ni, kita panggil membaja. Okey, apa tujuan baja ni digunakan untuk pokok? Betul, dia digunakan untuk menyuburkan pokok. Barulah pokok tu hidup segar, bugar. Okey, gemuk-gemuk. Okey, sihat aja pokok tu. Okey, kita tengok rangkai kata dia. Okey, rangkai kata dia ialah menabur baja. Okey, menabur baja. Maksudnya dia tabur baja keliling tanaman dia. Okey, dan akhir sekali kita tengok. Dan akhir sekali ada satu ni. Apa tu? Dia sedang menyiram tanaman dia, menyiram pokok dia, boleh kita kata. Okay, ataupun nak kata menyiram sayur-sayurannya pun boleh juga. Okay, tak ada masalah. Okay, yang ini kita tengok dia menyiram tanaman. Jadi lengkapkanlah ayat ni nanti dalam buku tulis. Cuma cikgu nak ingatkan,
Yang gambar cikgu bagi ni adalah sebagai panduan saja. Dekat dalam buku tulis tu tak perlulah nak lukis ke, nak nak cari gambar yang lebih kurang sama ke, tak perlu. Cuma nanti buat ayat saja. Okey, kita tengok buku tulis kita. Ini buku tulis kamu, buku tulis garis 1. Mesti ingat pertama sekali nak tulis apa? Perkara pertama. Betul, tulis apa? Ya, betul, tulis hari dan tarikh. Okey, tulis hari dan tarikh. Okey, lepas tu kita tulis tajuk kita hari ni, iaitu ayat penyata. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apa jawapan dia? Okey, tadi kita namakan dia Pak Abu. Cikgu dah letakkan siap-siap supaya kamu lebih mudah lah nak tulis. Okey, pertama, yang gambar pertama tadi Pak Abu buat apa, gambar kedua Pak Abu buat apa, sampailah gambar kelima. Apa yang Pak Abu buat dekat gambar-gambar tadi, nanti kamu boleh rujuk lah, ya. Okey, dengan guna rangkai kata dan gambar yang cikgu bagi. Okey, Arnabnya pun dah keluar. Dia pesan pada kamu, tulis cantik-cantik ya kawan. Okey, mestilah tulis cantik-cantik. Kamu kemaskan macam biasa. Cikgu pesan, kalau tulis cantik kemas tu supaya orang lain mudah baca, kamu pun mudah baca. Kemas. Cikgu rasa sampai sini dulu sajalah untuk hari ini. Cikgu harap jumpa lagi pada masa lain. Cikgu tunggu Cikgu Zana tak sampai-sampai. Sekejap lagi dia sampailah tu. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Cikgu nak balik dah. Okey, macam mana tadi? Okey. Dah berkenalan dengan cikgu baru, cikgu yang akan bantu Cikgu Zana. Okey, iaitu Cikgu Nana. Dia akan bantu cikgu ngajar kamu. Okey. Jadi cikgu pun ada kawan, kamu pun ada cikgu baru. Okey, yang boleh kamu belajar daripadanya. Okey, sampai kita jumpa lagi. Okey, selamat belajar. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, bagi yang belum subscribe channel cikgu tu, boleh subscribe.